kita akan diletakkan bersama dengan orang yang akan membantu kita ketika mana kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kadang-kadang tuan-tuan kita jalan sendiri je, tak ada orang nak bantu pun. Betul tak? Ketika mana kita susah ni tak ramai orang datang dengan kita. Tak sama ketika mana kita senang, tak sama ketika mana tuan-tuan dan puan kita ada segalanya. Betul tak? Orang tuan-tuan ketika mana susah kadang-kadang dia tak nak dekat dengan kita sebab dia takut kita ni menyusahkan dia. Dia takut kita ni tuan-tuan meminta-minta dengan dia sampai kadang-kadang kita pun malu juga. Betul tak? Kita pun sendiri yang susah ni pun malu nak berkawan dengan orang. Sehingga kan tuan-tuan dan puan kita terpaksa tinggalkan kawan-kawan kita yang baik dulu. Bukan kita sombong, tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan kita seganlah nak minta bantuan kepada mereka. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan, percayalah bantuan daripada Allah itu sangat luar biasa. Orang yang sedang diuji pada waktu sekarang, tolong jangan tinggalkan Allah. Biarlah manusia ni semua tinggalkan kita. Biarlah manusia ni tuan-tuan tak nak dekat dengan kita. Tenang, jangan dendam dengan mereka. Memang itulah sifat manusia dan kadang-kadang memang Allah tak nak dia dekat dengan kita kerana tuan-tuan kadang-kadang kita sendiri pun tak mampu nak memberikan kebaikan kepada mereka.